Di dalam trading Nuhala, contohnya trading SCPO, kita tak perlu trade untuk terlalu banyak entry. Okay? Sebab nanti akan jadi overtrade dan akan menanggung brokerage fee yang tinggi. So, hanya entry apabila ada setup dan pastikan setup itu kuat. Seterusnya, setup itu valid. Okay? Bila dia dah valid dan bila dah entry, kita just follow kita punya rules dan SOP trade. Okay? Selain itu, selepas entry, terus letak kita punya stop loss dan kita punya take profit level. Okay. Biasanya saya trade SCPO ni guna time frame 5 minit. Sebab apa tak guna time frame yang lebih rendah seperti 1 minit atau 2 minit atau 3 minit. Okay. Sebab lagi rendah time frame lagi banyak noise. Dan kita akan berpotensi untuk trade dengan lebih banyak. Okay. Tapi dia punya reward tak besar. So sebab tu guna time frame 5 minit, gerakannya lebih solid dan rewardnya lebih besar. Okay. So untuk video ni saya kongsikan contoh bagaimana dengan hanya 2 entry boleh jana profit sebanyak 60 tick ataupun RM1,500 dalam satu hari punya sesi dagangan. So dalam sehari just masuk 2 entry saja. Dah boleh profit 60 tick. Okay. Tak dapat 60 tick, dapat 40 tick menjadilah. Sehari dah 1,000 kan. So begitulah secara teorinya. Okay. So video ni sekadar pembelajaran semata-mata. Semoga sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada rakan-rakan trader yang menontonnya. Jemput like video dan subscribe channel YouTube sebagai tanda sokongan. Okay. Dan dalam video ni juga saya akan kongsikan di manakah lokasi entry, di manakah lokasi exit dan mengapa entry di situ dan exit di situ. Okay. So ini adalah entry yang pertama, dia sesi petang. Entry di sini dalam pukul 4.30 petang lebih kurang. Di sini kita set kita punya stop loss 10 tick dan reward 28 tick. So lebih kurang risk reward ratio 1:3, okay? 1 risk dan 3 reward. So risk reward ratio 1:3 tu memang cukup okay lah untuk setup yang kuat. Okay. So seterusnya dia punya gerakan dah start naik. So masa ni dah 11 tick dia punya gerakan. Salah satu dia punya setup adalah setup bullish divergent. So nanti saya akan share setup tambahan yang lain beserta indikator yang kita gunakan. Okay. Dan salah satunya di sini adalah setup bullish divergent. Apabila harga berada di level yang sama tapi RSI mendaki ke atas. So itu adalah setup bullish divergent. Okay. Okay, seterusnya terus sampai ke kita punya RSTP 28 tick. So dalam 3 candle dalam masa 15 minit dah tercapai kita punya TP 28 tick. Okay. So bila setup tu strong, entry tu valid, setup tu valid, memang reward dia lumayan lah. Okay. Dan dalam masa 15 minit ataupun 3 candle dah boleh dapat 28 tick ataupun bersamaan dengan RM700. Okay. Dia punya profit. Okay, sini tadi yang entry yang pertama. Sini entry yang pertama. Dan seterusnya di sini adalah entry yang kedua. Kalau tadi entry buy, ini adalah entry sell. Okay. So untuk entry ini juga kita set kita punya stop loss 10 tick dan kita punya reward 32 tick. Okay. Sama juga 1:3 risk reward ratio. Okay. Target kita sebenarnya 4510, tapi kenapa kita Q 4512? Sebab biasanya saya akan Q 1 atau 2 tick di atas arah support. Okay. Bila kita Q 1 atau 2 tick di atas arah support, biasanya senang untuk match. Sebab kadang-kadang dia hanya sentuh support dan memantul naik. Dan dia tak match kita punya Q kat situ. Sebab tu kita Q 1 atau 2 tick di atas aras support. Kalau kita masuk entry sell. Sama juga kalau kita masuk entry buy, kita Q 1 atau 2 tick di bawah arah resistance. Okay. So ini adalah gerakan apabila dia match kita punya TP 32 tick tu. Okay. Ngam-ngam sampai dan pantul di garisan warna merah. Tu dia kan. Dia sampai dan pantul dengan candle warna hijau. Kalau kita tak set TP dari sini, dah kita kekurangan profit. Seterusnya dia closing macam ni kan. So ngam lah dapat 32 tick kat situ 32 tick bersamaan dengan RM 800 profit Okay. So entry dekat sini, exit kat sini. So ngam lah. Okay. Tercapai dia punya TP Okay, seterusnya saya kongsikan setup dan mengapa entry situ serta apakah indikator yang kita gunakan sebagai alat bantuan untuk mencari entry dan exit yang terbaik. Okay. Okay, ini adalah chart gerakan untuk setup yang pertama. Okay. So kalau kita dapat lihat di sini, RSI dia dah bersilang kat sini RSI dah bersilang kat sini.
dan RSI dalam gerakan bullish ke atas. Cuma paling strong untuk RSI buat gerakan bullish apabila dia cross up RSI 50. Tapi kita dapat lihat di sini dia dah mendaki ke atas. Tetapi harga dalam range yang sama. Okay. Seterusnya kita akan guna custom indicator exponential moving average, okay, ataupun EMA. So dapat kita lihat di sini bila kita guna indikator EMA ni, di sini kita dapat lihat RSI dah naik ke atas nilai 30. Okay. Biasanya bila RSI naik atas 30, dia akan cari 50. Dan custom indicator ni dia ada buat candle yang berwarna. Contohnya candle warna purple ni. Candle warna purple ni adalah candle untuk bullish trigger. Okay. So kalau dapat breakout indikator warna purple ni, secara teorinya dia akan bergerak naik ke atas untuk mengesahkan kekuatan bullish. So sebab tu kita entry dekat area sini. Okay. Sebab salah satunya adalah apabila EMA ni dah sentuh half candle purple ni. So di situ ada satu setup lah yang nampak strong. Okay. Seterusnya kita akan confirmkan dengan indikator Bollinger Band. Okay, ini adalah indikator Bollinger Band. So dapat kita lihat di sini kawasan entry kita tu candle dah crossing up middle Bollinger. Okay, so secara teorinya apabila dia dah crossing up middle Bollinger, dia akan bergerak naik mencari upper Bollinger. So sebab tu kita entry dekat sini. Then dia terus naik. Okay. Kalau kita guna Bollinger Band ni, kita akan set TP kita dekat line EMA kat atas tu. Ini adalah custom indicator Bollinger Band. Okay. Ngam-ngam sentuh. Ngam-ngam sentuh kita punya EMA kat atas tu. Okay, seterusnya kita tutup indikator kita tadi, dua-dua tu. Kembali ke chart asal, kita dah siapkan kotak warna purple, itu kotak support. Dan juga kotak warna orange sebagai kotak resistance. Okay. Dan target kita adalah di aras high candle yang get down ni. Ini adalah candle get down. Okay, kita besarkan sikit chart dia. Ini adalah candle get down. Biasanya kalau dia naik, dia akan retest balik high candle yang get down tu. Kalau dia dapat breakout, dia akan fill gap tu. Tapi kalau dia reject, dia akan sambung turun ke bawah semula. Sebab tu kita set TP dekat dia punya high terlebih dulu. Okay. Selepas tu kalau dapat breakout, baru kita cari entry yang baru. Okay. Okay, nampak? Ngam-ngam dia berlega-lega dekat dalam candle ni. Dan tamat sesi petang. Okay. Seterusnya sesi malam dia buka kat sini. Bila dia buka get down kat sini, kita kotakkan candle get down tu. Then kat mana kita nak cari entry? Apabila dia masuk balik dalam candle yang get down tu dan bocor half candle. Mana? Tu dia. Ngam-ngam kita punya entry kat situ. Okay. Satu sebab kita entry adalah sebab candle get down ni. Satu lagi adalah gerakan RSI pun dah menurun ke bawah. Okay. Dan RSI dah bocor 50 dekat sini. Dekat area sini. RSI bocor 50. So, bila RSI bocor 50, dia akan membuat gerakan bearish mencari RSI 30. Sebab tu kita entry kat sini. Okay. So, kita letak indikator yang pertama. Indikator ni bila RSI bocor 50, dia akan keluar satu pillar warna merah. Okay. Lepas tu, kenapa candle dia warna hitam? Pertamanya, candle dia warna hitam sebab bocor EMA kita. Okay. So, salah satu entry kita adalah untuk mevalidkan setup ni, dia perlu bocor candle yang berwarna purple. Okay. Lebih strong bila candle purple dengan background berwarna merah. Memang di situ confluence untuk bearish. So custom indicator EMA ni dan juga custom indicator Bollinger Band tadi tu akan diberikan secara percuma kepada semua yang menyertai kelas analisis technical trading SCPO. Okay. So dalam kelas ni kita akan belajar tentang setup rules dan SOP trade dan penggunaan custom indicator sebagai alat sokongan dan bantuan untuk kita mencari entry dan exit yang terbaik. Seterusnya untuk kita mengesahkan setup gerakan. Okay. Selain itu, kepada yang menyertai kelas analisis technical akan mendapat akses untuk menyertai grup Telegram untuk sesi perbincangan, pembelajaran dan guide yang berterusan. So banyak yang boleh dipelajari dari semasa ke semasa. Jika berminat untuk menyertai kelas analisis teknikal dan sertai grup Telegram, boleh klik link di bahagian description di bawah video ini. Okay, sambung balik. So untuk setup yang kuat, dia dah bocor EMA, dia dah bocor RSI dan seterusnya candle yang warna kuning ni dah bocor low candle hitam.
So sebab tu kita punya entry kat sini. Okay. Then tengok dia punya gerakan yang seterusnya. Ngam lah dia. Tu dia. So dia bocor candle opening yang get down tu. Dan dia sambung gerakan bearish ke bawah. Okay. First dia cari kita punya kotak yang warna purple tu. Mana datang kotak warna purple tu? Kotak warna purple tu adalah zone support yang untuk sesi petang tadi. Seterusnya dia bocor. Dia bocor kan. Dia bocor dan kita dapat lihat di sini. Kalau kita tutup sini. Adanya gerakan EMA tertib bearish di situ. Apa maksud EMA tertib bearish? EMA tertib bearish ni adalah gerakan bearish yang kuat. Apabila kelima-lima EMA yang kita gunakan ni, EMA short, EMA mid dan EMA long ni tidak bersilang langsung. Okay? Dia bergerak selari di antara satu sama lain. Memang sangat strong. So kalau based on kita punya rules dan SOP kita, selagi dia di bawah EMA yang short, yang garisan dot-dot hitam ni, selagi tu kita boleh wholesale. Okay? Sampai dia menyentuh kembali EMA tu ataupun dia dah buat support, iaitu candle yang warna kuning ni, ataupun dah sampai kita punya arah support. Okay? So dekat sini pun dia dah bocor, 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 bocor dan ngam-ngam sampai aras 4510. Setup dia tadi yang ni. Kita entry kat sini, kita target 4512 sebagai TP. Dan support kita yang line warna merah tu adalah 4510. Ngam-ngam sampai dan di sini ternampak dia dah buat candle warna kuning dan RSI dah cross up 30. Okay, seterusnya tu dia ngam-ngam dia balas naik kan. Kalau kita tak set TP kat sini tadi 4512, hilang 20 tick profit. Nampak dia pantun balik naik 20 tick. So oleh sebab kita dah set TP dekat 4512, ngamlah dia mesh kita punya 32 tick. Okay. Dalam satu sesi malam ni daripada pukul 9.30 sampai 10.35 sejam punya gerakan dah profit 32 tick ataupun bersamaan dengan RM800 untuk satu malam saja. So mana datang 4510 tu, kita kena scroll sebelah kiri, kita akan jumpa kat sini. Ada satu gap up candle lah ni. Sebenarnya dia punya level adalah 4510, 4508 dan 4500. Dia punya support kat sini. Semua tadi kita ambil 4510. Okay, seterusnya kita tengok kenapa kita entry di sini based on Bollinger Band. Kalau kita guna Bollinger Band pun sama. Candle hitam ni adalah candle yang bocor media Bollinger. So dia confluence lah dengan kita punya indikator EMA ni. Okay. Bila indikator EMA dia punya setup strong sell, indikator Bollinger Band pun ada setup strong sell. Sebab dia dah bocor middle Bollinger dan dia bocor candle warna hitam ni. Dan dia bergerak di level support Bollinger Band yang warna hijau ni dan seterusnya dia memantul di sini. Okay. Dengan munculnya candle warna kuning ni. So kalau kita guna Bollinger Band, dia punya support adalah kat sini. Kita just kotakkan dynamic support ni, yang warna hijau gelembung ni, dan kita bawa ke sini. So ngamlah dia punya arah support dan potensi pantulan ke situ. So begitulah sedikit secara teorinya. Contoh bagaimana dengan hanya dua entry boleh jana profit sebanyak 60 tick. Ataupun bersamaan dengan RM1500. Okay. So bila dah faham tentang setup, rules dan SOP, serta dibantu oleh custom indicator, mudah untuk kita mencari entry dan exit yang terbaik. Okay. So tak perlu nak entry banyak-banyak dan overtrade serta kita terpaksa menanggung kos brokerage yang tinggi. Just cari entry yang betul-betul solid dan boleh memberikan kita reward yang lumayan. Okay. So paling mudah cari saja setup atau entry yang risk reward ratio 1:2 atau 1:3. Okay. Ramai trader yang suka main gigit-gigit kan. Masuk lari, masuk lari, masuk lari. So itu sebenarnya broker yang paling untung. Okay. So begitulah sedikit perkongsian untuk kali ini. Semoga sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada rakan-rakan trader yang menontonnya. Jika berminat untuk sertai kelas analisis teknikal trading SPO dan grup Telegram untuk pembelajaran dan perbincangan serta guide yang berterusan, boleh klik link di bahagian description di bawah video ini. Okay. Satu lagi, jika berminat untuk buka trading account, boleh juga buka dengan saya. Saya share juga link guide bagaimana untuk buka account trading di bahagian description di bawah video ni. Okay. So terima kasih kerana menonton dan selamat berdagang.